Setelah selesai kami di Masjid Quba, kita orang terus ke kebun kurma pula. Sini ada macam-macam jenis kurma. Lepas tu ada souvenir, ada juga coklat-coklat, ada jual jubah, ada jual minyak-minyak zaitun, macam-macam lah. Tapi for me kat sini agak mahal lah. Maybe sebab dia tourist spot kot. Kebanyakan diorang akan bagi kita try dulu. So korang ambil je satu and try. Kalau nak beli boleh teruskan. Kalau tak nak, kat tempat lain pun ada juga beli coklat-coklat yang lagi murah lah. So macam ni lah tempat di kebun kurma. Yang bahagian dalam ni tempat dia jual-jual beli macam ni. Nanti kita akan keluar untuk tengok kebun kurma tu. Tapi dia punya tempat kebun kurma tu tak adalah besar sangat. Mungkin kebun kurma yang sebenar tu ada belah-belah belakang. Cumanya yang ni macam cantik lah. Boleh lah buat OOTD kat situ. Ni bahagian souvenir. Dia tak adalah banyak sangat pilihan, tapi gelang-gelang dia, lepas tu dia punya tasbih cantik-cantik lah. Tapi tak berminat sangat. Tengok gelang dia tu cantik-cantik kan, tapi tak berminat lah. Okay, sekarang ni kita berada di kebun kurma. Daripada Masjid Nabawi tu ke kebun kurma ni dekat je. Dalam 5 ke 6 minit macam tu. Tapi walaupun dia cakap ni kebun kurma bla bla bla, tapi dia punya harga tu lagi mahal daripada tempat lain. I don't know why. Maybe foreigner punya place. So inilah dia, ni kebun dia. Lepas tu dia punya pasar dekat dalam tu. So kat sini kita boleh chill-chill. Ada kursi untuk duduk. Kat sini boleh lah korang nak OOTD, nak ambil gambar sweet-sweet macam tu. Di tempat-tempat yang Nurafa ambil gambar kan cantik kat sini. Bahawa Islam sudah menang dah. Orang kafir tak ada. Jadi Khalid Al-Walid ni orang yang berliga dalam peperangan. Dan dia ni banyak menolong pasukan Islam setelah dia Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Khalid Al-Walid ni masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Orang lewat masuk Islam, bukan awal masuk Islam. Oleh orang-orang Islam, orang-orang yang dia punya sayang kepada Rasulullah SAW. Lekong puluh-puluh orang lekong ni rela mati di tembok dan di panah, rela di pedang dan sebagainya. Nabi dah tengok dalam peperangan inilah. Okay, next sampai dah kita di Jabal Uhud. So inilah spot yang everyone love. Kejar-kejar burung, bolehlah kejar-kejar you, buat feeling-feeling sikit. Di tempat ni sangatlah menyedihkan sayu sebab kisah-kisah para sahabat yang syahid di medan perang. So kita dah Jabal Uhud. This is kat belakang ni Jabal Uhud. Kisah pasal peperangan musyrik. Kafir Quraisy dia nak berendek dari peperangan Badar. Dia tak berhati. Peperangan Badar dia berlaku masa bulan Ramadan. Betul ke kita ni? Syawal. Dan peperangan Uhud dia berlaku masa Syawal, masa lepas tu. Jadi sip-sip kafir ni dia nak balas dendam. So terjadilah peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud pula Allah nak bagi pengajaran kepada orang Islam lah. Sebab dia ialah pergi Badar walaupun Islam sikit tapi menang. So dia macam kita boleh menang gitulah. Fakta menarik pasal Jabal Uhud ni antara jabal yang sangat dicintai Rasulullah. So pada asalnya para sahabat dimakamkan di masjid. Kalau ada nampak di masjid sebelah tu, di situ tempat asal makam para sahabat, tapi dipindahkan disebabkan saluran air. Itulah nanti kita akan dengar penerangan. جديد قبل 300 سنة. Ayat. هذا التحديد جديد ليس قديم. ليس من أول. نعم. الأول ما كان السنة والجماعة لا يرفع متساوية مع الأرض. لكن قال انه في الثلاثه المقال هذا حمزه وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير ومصعب بن عمير وبقيه الصحابه
في مقبرة بالضبط. يا إلى هناك يعني. لكن اكيد انه موجود هنا كله. ويوم الفيضان كيف؟ سمعت من يوم فيضان من هنا من المسجد كان أول. عام كم؟ والله ما أدري. اللي نقلوا القبر. في عهد معاويه رضي الله عنه، في عهد ابناء الصحابه. لكن ما يقال عن في عهد ابناء الصحابه غير صحيح. لكن في عهد ابناء الصحابه كانوا هم الشهداء في اماكنهم دفنوا. ثم اجتمعوا ابناء الصحابه عشان هذه كانت اعين للمياه. فجمعوهم في هذه المكان. Korang-korang yang boleh speak Arabic, korang boleh tanya je dia orang yang menjaga tu sebab dia orang tahu semua sejarah detail. So this is Jabal Marah. Marah. Apa ni? Bukit Memanah. Jadi sik-sik hak memanahnya duduk atas ni lah. Awak mengandung, jangan cepat lama-lama, cepat sikit. Ha? Sini I'm not sure sini ke ataupun sini. Kalau tengok kepada strategi perai tu maknanya bukit tinggi lah kan untuk nampaknya deh. So I think kat ni lah kot. This one. Kalau ikutkan bukit para pemanah tu kat sini ni lagi tinggi bukit asalnya, tapi disebabkan dah lama jadi dia runtuh dan dia akan jadi rendah-rendah sikit lah. Kalau ikutkan asal memang lagi tinggi daripada ni. Ni pun dah tinggi tau. Ni semua tu Jabal Uhud. Ni masjid. Dia kata tempat asal sahabat syahid kat sini lah, tapi dipindahkan ke situ sebab ada berlaku banjir ke apa semua. So this is Jabal tu lah, Bukit Memanah tu. Kita on the way nak ke Masjid Nabawi untuk solat zuhur. Temperature 40 kot darjah Celsius. Panas weh. Panas tak boleh buat bincang. Korang yang plan nak pergi masa musim-musim luruh ke musim panas ke, please bawa lip balm yang memang moisturize your lips sebab duit korang akan sangat-sangat kering. And bawa juga macam toner pads ke ataupun sheet mask yang boleh hydrate your skin. Kalau dekat Madinah korang boleh lagi pergi masjid 2 jam sebelum waktu solat. Kalau di Mekah jangan So inilah pemandangan sebelum kami solat maghrib.